Yen, cepat keluar dari rumah. Kami akan gantikan Yen dengan robot ini. Tapi Yen kan anak ibu dan ayah. Robot ini lebih baik. Kami dah tak perlukan Yen lagi. Sampai hati ibu dan ayah halau Yen. Awak rasa rancangan kita akan berjaya? Ini saja cara untuk selamatkan Yen. Sejuknya di sini. Yen dah tak boleh duduk dalam rumah. Ibu dan ayah mesti gembira dengan robot itu. Apa yang mereka buat tu? Tolonglah jangan ambil dia. Itu anak kami. Kita sudah buat perjanjian. Saya akan ambil anak ini. Bagus. Rancangan kita berjaya. Orang kaya itu sudah kena tipu. Apa sebenarnya yang berlaku? Yen, ayah akan ceritakan semuanya. Dulu masa kecil, Yen ada penyakit. Yen perlu makan ubat istimewa. Harga ubat itu 3 juta ringgit. Tapi kami tak ada duit. Saya boleh pinjamkan 3 juta ringgit. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Bila Yen sudah berumur 10 tahun, saya akan datang ambil Yen. Yen kena jadi orang gaji saya. Sekarang Yen sudah umur 10 tahun. Orang kaya itu akan datang untuk ambil Yen. Jadi, kami cipta robot untuk gantikan Yen supaya dapat tipu orang kaya itu. Jadi ibu dan ayah buat semua ini untuk selamatkan Yen. Patut ke Yen maafkan mereka. Komen pendapat korang.